Ada yang bertanya, kalau dalam sesi kaunseling ada klien yang dia cakap dia nak menamatkan riwayat hidup. So as a counsellor, apa yang counsellor akan buat? Kan sesi kaunseling ni bersifat rahsia, private and confidential. Hai, saya Asma Omar, saya seorang counsellor. So jawapan dia, dalam sesi kaunseling ni, daripada minit pertama lagi korang masuk dalam bilik kaunseling, korang akan isi satu form yang kita namakan sebagai informed consent ataupun borang persetujuan termaklum. So dalam form ni dah dinyatakan dengan jelas yang sesi kaunseling ni dia terikat dengan etika kerahsiaan. Kecuali, okey, ni yang penting kecuali kalau ada ancaman nyawa klien ataupun orang lain. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Dan korang akan sign borang tu, tanda korang setujulah. And then lepas tu masa nak mula sesi pula, kaunselor dia akan ingatkan sekali lagi dalam satu proses yang kita panggil sebagai penstrukturan. So dalam penstrukturan ni, kaunselor dia akan cakap sekali lagi apa yang korang baca dalam form tadi, iaitu apa yang diceritakan dalam sesi adalah rahsia kecuali kecuali melibatkan ancaman nyawa klien ataupun orang lain. So informed consent dan penstrukturan ni dibuat bukan saja-saja. Ini merupakan kontrak antara klien dengan kaunselor. Selain tu, dalam etika kaunseling, kaunselor ni dia berpegang kepada dua prinsip besar iaitu yang pertama beneficence dan yang kedua non-maleficence kita panggil. So apa itu beneficence? Maksudnya kaunselor akan sentiasa buat apa yang terbaik untuk klien, dan non-maleficence iaitu kita tak nak benda buruk ataupun mudarat terjadi dekat klien. Jadi bila isu nak menamatkan nyawa ni timbul dalam sesi kaunseling, dua prinsip ni kita akan utamakan. So kaunselor tak akan duduk diamlah. Kebiasaannya kaunselor dia akan terus tanya secara terus terang, ada plan ke? Apa alat nak guna untuk nak menamatkan hidup? Bila nak buat? Macam mana nak buat? Sebab apa? Kaunselor dia kena buat penilaian risiko lah. Kaunselor nak tengok sama ada risiko nak menamatkan nyawa tu rendah ke tinggi. Kalau tinggi, kaunselor wajib pecahkan kerahsiaan tadi. So kaunselor kena beritahulah kepada pihak berwajib, terutamanya waris kepada klien. So bila korang dengar apa yang saya cerita ni, memanglah korang rasa macam kaunselor ni khianat kepercayaan klien kan? Tapi dalam dunia kaunseling, nyawa korang tu jauh lebih mahal daripada rahsia tadi. So tugas seorang kaunselor bukan setakat dengar cerita, tapi untuk pastikan yang klien ni selamat. Jadi jangan takut nak jujur dengan kaunselor korang, sebab kita sebenarnya nak bantu korang untuk cari jalan keluar, bukan biarkan korang hanyut seorang-seorang.